Ha? Dah nah. Tak apalah kan ni ke bahan kita tipu balik ya sembang. Okey. Baiklah. Okey, macam mana Abang Wan? Agak-agak puas hati? Puas hati ya. Lawak. Subhanallah. Dia seronok pun. Ni pun catat seronok. Ni catat seronok ni kan. Seronok lah. Subhanallah. Kita punya kerja buat lah. Oh, mak mana surat permohonan tu dia bagi sekali ke? Dia atas nama kita tu? atas nama kita lah. Untuk apa nama surat permohonan. Oh, cantik. Memang atas permohonan tu saya hantar semua sekolah saya hantar dekat penghulu, dekat DO semua. JPS, apa lepas tu PLB. Saya saja mulut kata cakap lah. Lalu dengan Pok Di kan. Pok Di, ni jalan ni tak silap saya Pok Di ni. Nak bubuh tak ni, kami minta permohonan dulu ni. Tentu main bubuh sungguh. Saya bukan tahu pun, saya bercakap lah. Ya, saya abang kat abang kan kita nak buat surat. Kita dah buat surat tapi kalau dia buat koridor takkan lagu ni kan. Biasa sangat lah kan. Biasa je. Ini tolak. Pasal nak bubuh koridor baru ni pun dah bubuh lah. Takkan dia nak bubuh lagi kan. Saya botak lah, saya botak dulu. Tapi harapan tinggi Abang Aman ni. Bagi saya memang berharap sangat lah benda ni. Sebab sejak daripada berpuluh tahun lah saya pun tambak naik atas kepala ni jalan ni. Sampai tak sanggup. Tiap-tiap pagi saya hantar anak saya ni. Memang saya tak tahu nak abang, memang saya maki lah. Agak-agak lah jalan orang anak sekolah. Luar ayam musim berayak ni, aku tepi ni penuh ayak kan. Ni kena report pun ni. Ni apa ni kalau pecah kan ayak naik kan. Ni tak apa ayak tengah tak banyak juga meleleh aku ni. Hari tu depa repair tu dulu sebelum depa buat jalan. Oh, repair lah. Depa buat dulu tak biasalah kan repair sekali kan. Dia kena kerap. Ni daripada belah sana pula belum ditambah tar lagi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Terbaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ciao cungkit. Jumpa lagi.